Cantik, ya Allah. Assalamualaikum. So, sekarang ni pukul 12.05 kita berada di Surau Al-Islamiyah Sabak Bernam. So, bila kita ada dekat surau ni, mestilah projek tu dah siap didekorasi. So, kalau korang nak tengok, korang kena stay tune sampai habis video ni. Jom, kita masuk. Assalamualaikum. Subhanallah, cantik. Cantik, ya Allah. Kalau anda dapat lihat daripada jarak yang lebih dekat, kita tengok hiasan wall panel surau ni. Mari kita dekat sikit, kita tengok dia punya ukiran CFC dia, nampak tak? Nampak sangat kemas, sangat teliti. Dah sangat kemas lah kita kata. Ni anda boleh buat perbandingan sendirilah keadaan sebelum surau ni yang dalam keadaan kosong, suram, nampak biasa je. Tapi bandingkan dengan keadaan selepas, cantik kan? Okay, lepas jumpa dengan Sri-Wan, dah buat dekorasi dengan Sri-Wan, mereka berjaya naikkan seri ni dengan pemilihan design dan juga corak yang nampak simple dan minimalis. Jadi anda yang sedang menonton video ni, apa pendapat anda tentang dekorasi di Surau Al-Islamiyah Sabak Bernam ni? Komen kat bawah dan jangan lupa like dan share juga video ni kalau korang rasa video ni menarik perhatian AJK surau di luar sana. So kalau anda nak juga buat dekorasi seperti ini, jangan lupa terus kontak dengan Sri-Wan. Okay? Bye. Assalamualaikum.